Assalamualaikum warahmatullahi. Antara sebab boleh tidak dapat markah dalam soalan kebat adalah kerana jawapan terpesong. Baik, macam mana jawapan boleh terpesong? Baik, kita tengok kepada soalan. Baik, soalan ini berkaitan dengan soalan gerhana. Soalan C3 Roman, kemukakan hujah anda mengapakah masih terdapat golongan yang melakukan perbuatan khurafat semasa fenomena gerhana. Punca ataupun kata kunci soalan kehendak soalan adalah mengapakah. Jadi, bila mengapakah soalan berfokus memerlukan jawapan faktor ataupun sebab. Sebab kenapa masih ada golongan yang membuat ataupun melakukan perbuatan khurafat semasa fenomena gerhana. Baik, kita tengok macam mana jawapan yang terpesong. Contoh jawapan calon, apabila fenomena seperti gerhana berlaku, segelintir orang akan melibatkan ajaran sesat untuk membuat duit. Hal ini demikian kerana mereka lebih mudah menipu orang-orang yang tidak berpengetahuan agama untuk percaya cerita palsu rekaan mereka. Sebagai contoh, gerhana matahari diibaratkan sebagai kemurkaan Tuhan kepada manusia. Kesimpulannya, kita hendaklah mengelakkan diri daripada tergolong orang-orang yang sesat. Baik, terpesongnya kenapa? Sebab dia minta faktor. Okey, apa yang dihuraikan oleh calon adalah perkara khurafat yang dilakukan. Itu tidak menjawab soalan. Kemudian kesimpulannya juga terpesong juga kerana tergolong orang-orang yang sesat. Baik, tajuk kita adalah solat sunat gerhana. Awak kena ingat, kalau soalan bermula daripada solat sunat gerhana, soalan kebat, kesimpulan mestilah menyimpulkan penegasan kepada tema ataupun tajuk. Okey, dapat?